Bab 5. Bayu, Puisi dan Pencarian. Kuala Lumpur, tahun 1995. Bayu baru berusia 18 tahun ketika dia mula bekerja sebagai pembantu pustakawan di sebuah perpustakaan awam di Jalan Raja Laut. Pada waktu siang, dia menyusun buku dan membaca puisi sunyi. Pada waktu malam, dia menyusun harapan dan mencari wajah yang hilang. Dia menyertai bengkel penulisan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Puisinya tentang anak yang lahir dari gelap mula mendapat perhatian. Namun, puisi itu bukan sekadar karya. Ia adalah jeritan yang tidak didengari. Pencarian di Chowkit. Setiap malam, Bayu akan ke Chowkit. Dia duduk di warung, bertanya kepada wanita tua, jururawat dan peniaga. Dia menyusuri lorong-lorong sunyi, mencari bayang yang tidak pernah dikenal. Suatu lewat petang selepas bekerja, dia terlihat seorang wanita berumur 40-an, berdialek Kelantan, bekerja sebagai pelayan di sebuah warung kecil. Hati Bayu terdetik dan berkata, "Makcik, boleh saya bercakap dengan makcik sebentar?" Wanita itu kelihatan kehairanan. "Ada apa, encik?" Memandangkan warung tidak ramai pelanggan, Bayu menawarkan untuk belanja kopi. "Boleh, tapi 10 minit saja ya. Nanti gaji saya kena potong." Makcik Esah, cerita yang tidak pernah ditulis. Nama wanita itu ialah Makcik Esah. Dia berhijrah ke Kuala Lumpur dari Kota Baru pada lewat 70-an. Menurutnya, ramai wanita sepertinya dahulu bekerja sebagai pelacur kerana kesempitan hidup dan tiada pilihan. "Kami tak bangga, tapi kami juga tak malu. Kami cuma nak hidup." Selepas mendirikan rumah tangga, Makcik Esa berhenti dan kini bekerja di warung. Namun, katanya masih ramai yang meneruskan kerjaya itu walaupun sudah berumur demi kelangsungan hidup. Bayu akhirnya berterus terang, "Saya anak yatim piatu. Saya ditinggalkan di surau. Saya sedang mencari ibu saya, seorang pelacur dari Kota Baru yang dipercayai berhijrah ke kota besar." Makcik Esa terdiam. Air matanya mengalir. "Sebenarnya Bayu, ramai bayi yang terpaksa kami tinggalkan. Tapi kami tak ingat wajah. Kami tak mahukan bayi itu kerana kami tak tahu siapa ayah mereka disebabkan pekerjaan kami. Maafkan kami." Bayu tidak marah. Dia hanya pulang dan menulis, "Aku bukan anak siapa-siapa, tapi aku anak kepada harapan yang tidak mati." Pertemuan dengan Laila. Sejak hari itu, Bayu sering minum di warung yang sama hanya untuk bercakap dengan Makcik Esa. Suatu petang, anak perempuan Makcik Esa singgah di warung untuk memberikan wang kepada Makcik Esa. Namanya Laila, berusia 20 tahun, cantik, pintar, namun kelihatan terluka. Dia bekerja sebagai pelayan di kelab malam mewah dan juga sebagai pekerja seks kelas atasan. Dia tidak lagi tinggal sebumbung dengan Makcik Esa sejak berumur 17 tahun kerana tidak mahu membebankan Makcik Esa lagi. Satu malam, Bayu pergi ke tempat kerja Laila dan mereka mula berbual. Bayu berkata, "Saya tak pernah jumpa ibu saya." Laila pula berkata, "Saya jumpa ibu saya setiap hari, tapi dia tak pernah jadi ibu sejak saya kecil." Laila bermonolog di dalam hatinya, "Aku tak bangga jadi pelacur, tapi aku juga tak malu. Dunia tak pernah beri aku pilihan. Aku cuma ambil apa yang ada dan cuba bertahan demi kelangsungan." Kerjaya dan sumbangan. Tahun-tahun berlalu, walaupun berat, Bayu berhenti mencari ibunya dan menjadi penulis puisi bebas. Puisinya dibaca di Dewan Bahasa dan Pustaka, di pentas teater dan di bengkel pemulihan. Dia menulis buku bertajuk Anak Lorong, Anak Langit yang menjadi teks pilihan untuk program pemulihan emosi remaja.
Dia menjadi mentor kepada anak-anak muda yang tidak tahu siapa ibu bapa mereka. Persahabatan Bayu dan Laila. Hari demi hari, Bayu dan Laila menjadi sahabat baik. Mereka tidak bercinta, tetapi saling memahami. Bayu menulis puisi tentang Laila. Laila melukis potret Bayu sebagai lelaki yang tidak mahu membeli, tetapi mahu mendengar. Laila mula melukis sebagai cara untuk meluahkan rasa. Dia menyertai bengkel seni dan terapi trauma. Sehingga umur 30 tahun, dia tidak berhenti menjadi pelacur kerana itu mata pencariannya, tetapi mula mengawal naratif hidupnya sendiri. Dia menolak pelanggan yang kasar dan hanya memilih mereka yang tidak menyakiti. Dia mula menulis blog rahsia tentang kehidupan pelacur moden era lewat 90-an. Bukan untuk glamour, tetapi untuk jujur. Hulu Langat, tahun 2025. Rumah Bayang. Bayu kini berusia 56 tahun. Laila berumur 42. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang dibina hasil simpanan bengkel puisi dan jualan lukisan. Rumah itu dinamakan Rumah Bayang kerana ia menampung bayang-bayang yang tidak pernah diberi tempat. Setiap pagi, Bayu menyapu halaman dan menyeram pokok serai. Laila melukis di ruang tamu sambil mendengar rakaman suara wanita-wanita yang pernah ditemu ramahnya untuk blok suara yang tidak dipanggil. Sebagai sahabat, mereka tidak berkongsi bilik tidur, tetapi mereka berkongsi dapur, ruang tamu, dan senyap yang tidak menyakitkan. Mereka menjaga kebajikan antara satu sama lain. Sumbangan terakhir, Bayu masih menulis puisi. Kini lebih tenang, lebih sederhana. Puisinya dibaca di bengkel pemulihan remaja dan penjara wanita. Dia menulis buku baru bertajuk Rumah Tanpa Waris, tentang hidup tanpa anak dan tanpa dendam. Laila membuka kelas seni untuk wanita yang pernah menjadi pekerja seks. Dia tidak lagi melayani pelanggan. Dia memilih untuk menjadi penjaga cerita, melukis wajah-wajah yang dunia tidak mahu lihat. Pada suatu malam, Bayu berkata, "Kita tak kahwin, kita tak ada anak kerana tidak mahu meneruskan generasi pelacur. Tapi aku rasa ini rumah paling jujur yang aku pernah duduk." Laila pula menjawab, "Kalau kita kahwin, orang lain akan tanya bila nak ada anak. Kalau kita ada anak, orang lain akan tanya siapa ayahnya." Biajiknya anak pelacur. Aku penat jawab soalan yang aku sendiri tak pernah tanya. Aku tidak mahu anak aku disakiti sebagaimana aku disakiti. Malam itu Laila menulis di blog rahsianya, "Hari ini aku melukis wajah aku sendiri. Aku tak cantik macam dulu, tapi aku nampak tenang. Aku tak lagi dijual. Aku tak lagi dibeli. Aku cuma duduk di rumah kecil bersama lelaki yang tidak pernah tanya berapa harga aku." Bayu pula sebelum tidur membaca puisi terakhirnya. "Kita tidak beranak, tapi kita melahirkan ruang. Ruang untuk sembuh, ruang untuk diam, ruang untuk tidak ditanya, ruang untuk memutuskan rantai warisan." Bersambung ke bab yang akan datang. Bab 6. Rizal.